Okey guys, ni Kembangan MRT ya. Kembangan MRT. Ni Kembangan, jalan Kembangan tu jalan lapang tau. Okey guys, aku dah sampai kat Muhibah Restaurant Authentic Indonesian Nasi Padang 54 Jalan Kembangan. Korang tengok situ, jalan lapang Okey. Parking kereta kat corner sana, ada parking. Okey guys, Assalamualaikum. Kani apa khabar? Okey, ini dia punya bos Dia tunjuk, kan tengok. Tempat bersih, baru buka. Dah berapa lama buka? Sudah 2 bulan lebih dia buka tau. Tempat baru, bersih, clean menu ada. Kalau panas kan tak duduk kat luar, kalau duduk kat dalam ada aircon. Okey, ni semua ada. Dia punya lauk. Okey, mari kita masuk dalam tengok. Okey, Kani. Mari. Okey, first kita mau tunjuk ini lauk apa? Lemak apa? Lemak pucuk ubi bang. Oh, pucuk ubi. Okey. Biasa tauge, sayur lodeh, bende, sambal goreng. Ini nangka bang. Nangka gulai nangka. Ni ayam gulai. Ayam gulai okey, ni apa bang? Beef rendang bang. Ini padangnya. Ni beef rendang Tengok beef rendang, tak mau cakap So, aku kalau cakap otentik, orang nanti tak percaya, korang datang, korang kena try dulu. Ini mutton rendang. This is mutton rendang boneless mutton rendang Boneless mutton rendang. Gila. Ini sotong hitam bang. Sotong masak hitam Ya bang, masak. Dia punya quality tak mau dia they speak. Ni ikan asam pedas. Speak itself, okay. Asam pedas Nampak ikan apa ni? Ikan patin bang. Ikan patin. Tinggi rimun kita taruh tukar-tukar ikan Tukar-tukar kadang tenggiri, kadang patin. Okey, ni aku punya favorite. Sambal tumis udang petai tengok dia punya petai. Okey, ni apa? Ini ayam rendang bang. Ayam rendang special Abang tengok warnanya. Tengok dah dia punya kuah ni dah pecah minyak tau. Aku masak rendang aku tahulah Okey, ayam goreng. Okey, dia ada epok-epok juga Ini tahu telur bang kita. Tahu telur special Dia punya kuah ada peanut toast. authentic. You punya tukang masak daripada mana? Padang bang. Tukang masak dari Padang Cili padi. lemak cili padi Ya bang. Tengok lemak cili padi. Ayam goreng bumbu. Bumbu punya Ini roti. Ini ayam belado bang. Ayam belado. Meleleh Alio tengok. Ini bang baru sambal abang tengok ini. Baru sambal, nampak. Ada Power. padangnya ikan asin abang ni. Ikan asin. Macam kampung-kampung. Ini apa? Paria goreng. Peria goreng Ini sambal lagi ikan bilis. sambal ikan bilis lagi. Okey, Ini telur asin kentang biasa, belado, ini kentang biasa, belado. Okey, ini biasa bergedil Ada lagi okey. Kita ada bubur pulut hitam ada. Bubur pulut hitam pun ada Okey guys, aku daripada Punggol datang sini Jalan Kembangan pasal apa kawan aku telefon tu ada Fenza. Kau pergi restoran Muhibah 54 Jalan Kembangan. Aku dah sampai. Kau tengok dia punya rendang. Nampak ini rendang daging dia tau. Dia punya tukang masak daripada mana tau? Indonesia Padang. Authentic punya. Okey. Sebelum aku start, Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya kenapa aku pakai ni apa? Ni dia punya teh tau. Teh tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Teh tarik mana? Padang punya okey. Dia ada buah pelaga, Cengkeh, ada pandan. buah pelaga, cengkeh, pandan. Dia kan macam masalah silat tapi ni daripada Indonesia authentic punya Bismillahirrahmanirrahim. Lembut tau. Okey. Aku masak rendang berapa jam? 9 jam. Orang tak percaya. 2 hari tau. Pasal apa? Punya daging meresap. Kau tengok. Resap kat dalam. Dia rendang speak itself Aku tak payah promote orang datang. Ni kita dah buka 2 bulan tapi ramai tak tahu. Siapa tinggal Eunos, satu stop. Kembangan MRT Station. Siapa tinggal Bedok, Chai Chee, satu stop. Dan Tampines Pasir Ris boleh datang sini. Kita hidup untuk apa? Untuk makan. Dah makan, lagi nak main Jumaat tau. Pakai tumpuk baju kurung. Kawan aku cakap kamu cakap tunjuk sebelum min sotong masak hitam. Tu macam-macam tau. Sotong masak hitam, rendang, apa semua kau nak. Mostly Indonesian beef food daripada Padang. Kau boleh datang sini. Paru goreng. Tahu telur
Hebat. Ini dia lebih kuah. Nampak? So banyak variety tau variasi. Variety is a spice of life. Jadi you will be what spoiled by choice. Kau datang bawa budak, ada apa tau? Baby cat. Cuma budak mesti punya. Parking senang dalam aircon tau. Aircon kalau kau tak suka aircon, korang boleh duduk luar. Dia very small very cozy. Ambience dia very cozy. Kau tengok dinding dia. Dinding merah tau, baru buka bersih. Ada aircon tau. Tengok meja semua baru. Semua baru. Aku pantang tau kalau makan tempat restoran mesti nak bersih. Korang tak tahu, korang datang support kita pergi kerja. Okay. So bukan rendang. Rendang dia memang autentik lah. Ni ayam apa tau? Ayam gulai. Ayam apa ni? Lemak cili padi. Ayam lemak cili padi je. Tadi Tok Intan boleh cakap. Ini pucuk ubi Pucuk ubi. Pucuk ubi. Ini ayam belado. Ayam dia ada ayam rendang, ayam belado, ayam gulai, ayam lemak cili padi. Ni ayam apa? Ni Ayam goreng bumbu. Ini ayam goreng bumbu lengkuas. ayam goreng bumbu lengkuas dia punya harga nanti aku taruh, aku rate tau. Tapi jangan tercekik. Minum teh apa? Teh tarik Padang lah. Teh tarik Padang. Okay guys, ini lode. Lode ada Dia buka 7.30 pagi sampai 10 malam. Very cozy enjoy. Aku ingat semua budak putih. Ini terung belado. Terung belado. Kita tengok. Tak termakan. Macam-macam ada kan. Ini udang belado petai. Udang belado petai. Tu lebih petai tau. Ini lebih udang. Fresh udang. Okay guys, thank you for watching. Smash the like button, comments and share. Datang bawa kawan, bawa family, makan kat sini, okay? Baru buka 2 bulan, tak ramai orang tahu. So korang datang. Bye. Okay guys, ini makanan pencuci mulut bubur pulut hitam ada sama bubur kacang. Ini hari-hari ada pun ataupun kadang hari-hari ada okay, jadi tak boring Sini pun ada keripik. Okay, alhamdulillah guys. Dah habis. Tengok dia punya rendang. Jangan membazir Membazir adalah sahabat syaitan. Dia punya kuah important. Come and support